Hak terbaru ni buat puak hak kononnya ikut sunnah ni, dia kata jangan minta tolong dengan makhluk. Itu semua mengarut belaka. Ramai orang share, orang ingat betul. Dia buat keluar dalil mana? Sebuah hadis Nabi. Jaga-jaga ni. Hadis ni dia pakai. Nabi kata iza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu minta tolonglah dengan Allah. Siapa minta tolong dengan makhluk syirik. Dia pakai buah tu. Habis kena bodoh belaka. Dak ikut dia hak bodoh dah daripada beranak. Habis jadi bodoh umat. Hadis ni maknanya apa? Maknanya boleh minta tolong dengan makhluk. Dah warna gitu. Itu maksud dia. Iza sta'anta, apabila kamu nak minta tolong, fasta'in billah, maka hendaklah kamu minta tolong dengan Allah. Apa maknanya? Dua makna. Waktu kena ngaji syarah dia pula. Makna yang pertama ialah jangan kita meminta tolong dengan makhluk dulu daripada minta tolong dengan Allah. Minta dengan Allah dulu, kemudian dengan makhluk. Contoh, kita ada penyakit nak sembuhkan. Esok nak pergi hospital. Usaha minta tolong dengan makhluk. Malam ni minta dulu dengan Allah. Ini maksud hadis. Minta dulu dengan Allah. Kerana dia yang menurunkan penyakit. Esok minta tolong dengan makhluk yang lemah. Kenapa? Kerana ramai orang dia tak minta tolong dengan Allah dulu. Dengan makhluk dulu. 20 tahun dah ikhtiar dengan makhluk, dah jadilah kali baru minta dengan Allah. Situ salah. Allah dulu. Nombor 2 makhluk. Itu makna yang pertama hadis. Makna yang kedua dengan baik. Benda yang makhluk tak boleh tolong, jangan minta dengan makhluk. Benda yang makhluk boleh tolong, halal harus minta dengan makhluk. Kerana benda yang ni dua perkara. Ada yang makhluk boleh tolong, ada yang makhluk tak boleh tolong. Contoh, kalau kereta kita masuk dalam air banjir, batu lekat, mampu. Air kena pelak, mampu kereta. Budak-budak batu nang biar rambau, ada 3-14 orang tawakal. Kita pun minta budak-budak tolong tolak kereta kita. Budak-budak boleh tak tolak? Boleh halal minta tolong dengan makhluk. Kita nak akak barang seorang, iaitu mesin basuh nak naik bubuh atas pikap. Kita tak ada orang. Kita tengok ada budak 4-5 orang biar jalan. Kita panggil minta tolong akak ramai-ramai bubuh atas pikap nak mindah. Manusia boleh tak akak kalau Allah izin? Boleh. Halal minta tolong dengan makhluk. Ada pun perkara yang makhluk tak boleh buat, haram minta tolong dengan makhluk. Contoh, iaitu memberi rezeki. Haram minta dengan makhluk. Kerana Allah saja yang boleh beri rezeki. Lagi, memberi kehidupan, memberi zuriat dan seumpamanya. Tok Imam tak boleh beri zuriat kamu. Tok Bilal tak boleh nak beri zuriat. Minta dengan Allah. Fasta'in billah. Kahwin tak dapat zuriat. Boleh minta dengan makhluk? Tak boleh. Tok Imam beri saya zuriat? Tak boleh. Tok Imam tolong minta dengan Allah agar saya dapat zuriat? Boleh. Jadi benda kita sekarang dak mengaji hukum, dak kenal sifat Tuhan. Benda yang Tuhan saja boleh beri, pergi minta dengan makhluk. Tolonglah hidup